Ogawa kini dah berwajah baru, yang dulunya berwarna oranye sekarang dah berwarna merah. Untuk model ni adalah model DZ5400i Pro, pengganti untuk model GW5000i. Untuk model ni sama macam GW5000i, dia merupakan open inverter punya type, yang mana dia running menggunakan inverter system, cuma bunyi dia tak se-silent macam silent inverter. Okey, kalau abang tengok daripada pandangan hadapan, boleh dikatakan hampir sama dengan rata-rata punya generator, yang mana kita ada dia punya on off button dekat sini. Kita ada AC reset, kita ada eco mode, kita ada output indicator light, overload indicator light, dan juga minyak hitam punya indicator light. Dekat sini abang boleh tengok VFT meter, yang mana VFT ni menunjukkan dia punya voltage, frekuensi dan juga timer. Alright, dekat sini dia ada parallel operation outlet. Alright, ada dekat sini dia pun ada, dan juga datang dengan dua 3-pin plug dekat sini. Untuk kapasiti ni, dia punya saiz tangki 9 liter sahaja, dengan kapasiti tangki minyak hitam sebesar 0.6 liter untuk menggerakkan enjin ni. Okey, untuk harga pula, model ni dia punya harga lebih kurang dalam RM1,550 sahaja. Kalau abang beli, dia datang sekali dengan kotak yang macam ni. Okey, dia punya maksimum output sampai 4000 watt berbanding dengan GW5000i cuma 3500. Untuk model ni dia tambah ekstra lagi 500 watt. Okey, selain daripada kotak manual, abang juga akan dapat dengan dia punya toolkit lah. Okay, kita panggil dia tool lah, pembuka plug, dan juga ada dua 3-pin plug dekat sini. Ada dua kepala plug dekat sini. Ada dua kepala plug dekat sini yang kita bagi secara percuma lah. Untuk warranty pula, model ni datang selama 6 bulan. Okay, selama 6 bulan. Yang mana model ni tak ramai lagi orang review. Kalau abang berminat untuk dapatkan model open inverter yang jenis macam ni, okay, ini pandangan sisi dia, abang boleh tengok dulu. Ini pandangan sisi dia. Alright, ini dia punya valve, overhead valve dia dekat sini. Lepas tu kita ada dia punya choke dekat sini, on off button ada dekat sini. Ini dia punya carburetor, filter, ini dia punya kawasan exhaust lah. Alright, exhaust dia sekarang ni lebih orang kata lebih bagus berbanding dengan yang lama, sebab yang lama dia punya kedudukan exhaust kalau dalam keadaan getaran ataupun bergegar yang kuat boleh menyebabkan patah. Cuma kedudukan yang kali ni lebih solid, lebih baik, dan juga Ogawa banyak buat perubahan pada enjin ni lah. Dari segi material dia dah banyak perubahan. Okey, dengan harga tak adalah orang cakap harga yang melampau, harga cuma 1550 saja. Kalau ada yang berminat untuk dapatkan generator yang jenis macam ni, tak lain tak bukan, abang boleh terus datang ke Oneness Machinery, Taman LTLT Bukit Jalil, atau boleh terus PM saya. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.